Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali kita dalam satu minggu, satu perkongsian. Jadi untuk minggu ini, tajuk perkongsian kita menggapai malam Lailatul Qadar. Menuntut ilmu itu satu amalan yang paling wajib dan mulia dilakukan. Dengan adanya ilmu, kita dapat membezakan di antara perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat membezakan yang benar dan yang salah dan lain-lain lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Di awal menyambut Ramadan, kita sudah maklum dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah Ta'ala. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan Ramadan. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebaikan apapun. Dan diperkukuhkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qad ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, amalan yang penuh keberkatan. Apakah kita tidak ada cita-cita atau azam untuk mendapatkannya? Dan apakah kita tidak tertarik dengan tawaran Allah, iaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Siapa yang terhalang dari mendapatkan malam ini, maka dia akan rugi. Rasulullah SAW menggambarkan mengenai celaan terhadap kerakusan manusia mengejar keduniaan sehingga lupa akan akhiratnya. Sesungguhnya Allah membenci setiap kata-kata kasar lagi sombong, banyak berteriak di pasar, bagai bangkai di waktu malam, dan seperti himar di waktu siang, pandai dengan urusan dunia dan bodoh dengan urusan akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu berubah dari hari-hari semalam yang penuh dosa dan kesilapan lagi sia-sia dan bangkit berusaha meraih malam Lailatul Qadar. Kita semua maklum bahawa kemuliaan dan keagungan malam Lailatul Qadar sehingga melebihi daripada 1000 bulan. Setiap amalan yang kita lakukan akan diberi pahala 1000 kali ganda. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita melakukan amal ibadah dengan bersungguh-sungguh, tanpa sebarang pengabaian dan rasa malas. Isikanlah malam tersebut dengan qiyamul lail, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, basahi lidah dengan zikrullah, berselawat buat Nabi SAW, memperbaiki kualiti solat, bersedekah, memberi makan orang yang berbuka, memohon maaf jika ada berbuat salah dengan ahli keluarga atau sahabat-sahabat. Mohon maaf kepada mereka sebelum datangnya malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tiada nikmat yang lebih besar yang diharapkan oleh seseorang yang beriman selain daripada
nikmat keampunan Allah Subhanahu wa taala ataupun nikmat berjaya meraih ganjaran syurga yang dijanjikannya di akhirat kelak. Oleh itu, marilah kita berusaha pada malam 10 yang terakhir ini untuk beribadah dan melakukan amalan soleh sebanyak-banyaknya dengan bersungguh-sungguh dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri tazkirah ini, dengarkan baik-baik perkataan ini. 10 malam terakhir Ramadan telah berhias di hadapanmu. Berwangilah dengan taubat dan istighfar. Berbekallah untuk akhirat. Dunia hanya membuatmu lelah. Rinangkanlah air matamu agar meraih pengampunannya, supaya jangan berkata, amat besar penyesalanku atas kelalaianku terhadapmu, ya Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.